pergi tunang dia. Tunang datang dekat tepi pagar. Aku duk lari pergi ambil pasport aku. Oi, kat situ kena tinggal lah. Lepas tu awak dengan saya, awak dengan Talapia. Talapia pun dah gerak. Talapia Betul. dah pasport. Awak dengan Betul, Talapia. Diorang kan ada pasport dia tu, diorang kat depan sikit kena lagi satu pergi cop kan. Diorang dah sampai sana. Kau fikir aku tahu ke daripada situ nak pergi sana macam mana? Oh, dekat mahkamah. Kau tahu macam mana aku pergi sana? Aku berhenti tepi. Ya. Aku tunggu ada orang. Bang, kenapa ni bang? Orang Kediak, kenapa ni? Si Celek ni dah tinggal dengan aku dengan si Talapia ni. Aku cakap, okey bang, abang ikut saya. Pergi jumpa dia. Aku terus cakap, janganlah tinggal aku syaitan. Aku tak tahu jalan. Okey. Okey, masuk pas. Aduh, kau tahu apa tak cukup? Apa ni? Ya Allah, Allahu Akbar SWT. Ni, IC owner motor. Tak bawa. Tak bawa. Oh, betul lah. Sekarang dia kena IC. Betul setiap IC. Kopi. Owner motor kena pinjam kan? Dengan geran kan? Geran dia nak ori. Tak, tapi bukan geran motor, geran tanah. Geran tanah kepada nenek dia bawa motor. Si Mikir ni boleh tahan dia mengangkat. Kalau dia ikut si Celek ni, mau dia kena pelangkung. Saya nak pergi sebab tu saya dah beli RZ. Beli RZ pun tak sampai syaitan tu lagi. Saya baru sampai ni. Baru landing. Phuket? Tak. Poket. Betul-betul lah. Beli motor poket dah kosong. Kau tak pergi Ada, minggu ni saya pergi. Kau pergi dengan grup mana? Grup CESR Performance ke? Saya pergi grup G. Yang G. ada Portugal tu. Portugal mana? World Cup grup K. Hatilah dia ni. Main dia. Okey. Pas. Benda tu tak cukup kan?